Assalamualaikum. Saya tunjukkan bagaimana nak gunakan software PDF Shaper untuk cantumkan beberapa fail PDF. Jadi apabila PDF Shaper dah diinstal, kita buka saja PDF Shaper. Okey. Jadi PDF Shaper ni boleh buat berbagai perkara. Yang kita akan tunjukkan hari ini ialah berkenaan merge PDF, iaitu kita mencantumkan beberapa PDF. Selain daripada itu, kita boleh buat juga perkara lain melalui PDF Shaper ni, seperti PDF to Word. Kita boleh pecahkan PDF dan pelbagai lagi, PDF to Image, Image to PDF. Okey. Jadi kita sekarang nak cantumkan beberapa PDF. Kita klik Merge PDF. Okey. Kemudian dia akan keluar satu pop-up. Di sini pop-up inilah yang kita akan masukkan PDF, file-file PDF yang kita hendak cantumkan. Okey, jadi kita di ruang ni akan menerangkan apakah PDF yang hendak kita cantumkan, dan button plus ni lah tempat untuk kita memasukkan PDF-nya. Jadi kita klik saja. Jadi contohnya, okey, dalam folder ini ada, katakanlah folder-folder ini yang saya hendak masukkan. Saya tak pasti sama ada kita boleh masukkan ke semuanya sekali ataupun satu persatu. Kita cuba semuanya sekali ataupun beberapa terus. Okey, boleh. Maknanya kita boleh pilih terus beberapa yang kita nak untuk masuk dalam ni. Kemudian daripada sini kita boleh sort semula. Kalau kita boleh susun, iaitu atas ni ialah akan jadi yang muka surat yang terawal dan seterusnya lah. Jadi kita boleh bawa, contohnya yang ini kita boleh bawa ke atas dengan kita klik, kita highlight dia dan kita gunakan arrow keys. Okey, selepas itu bila kita dah nyatakan file-file yang ini kita cantumkan, kita nyatakan output file, iaitu destination PDF. Jadi kita cari satu folder. Paling mudah ialah kita letak di desktop lah. Okey, paling mudah kita letak di desktop supaya kita boleh cari balik. Dan kita nyatakan file name. Contohnya gabung. Okey. Dan kita nak open after processing pun boleh, tidak pun tak apa. Katakan kita open after processing, kita pun klik merge. Lepas tu dia akan keluar ni, dia beritahu done. Jadi ini ialah PDF yang telah dihasilkan. Jadi dah jadi 6 muka surat. Yang mana kita boleh scroll. Jadi ini kerana di dokumen yang saya PDF kan ini ialah lebih kurang dokumen yang sama, iaitu brochure ini. Jadi kita tak nampak lah perbezaannya, tapi begitulah cara untuk kita gabungkan PDF. Okay, jadi kalau kita lihat di saya save tadi di desktop, sekarang di desktop sudah ada lah, cuma terkeluar daripada skrin. Sebenarnya ini saya bawa ke sini. Okey, ada di desktop, iaitu gabung.pdf. Okey, itu sahaja.